Dengan dunia yang kita tengah hidup dalam sekarang ni, kita perlu memberi tumpuan hanya kita jaga kita. Itu aja. Dan bagi saya banyak lagi kelemahan-kelemahan negeri Johor yang harus diperbaiki. Tetapi ia juga adalah bukan saja tanggungjawab kerajaan negeri, tanggungjawab saya, tanggungjawab anda semua, tetapi juga kerajaan persekutuan kena main lebih peranan untuk membantu pembangunan negeri Johor dan juga kesejahteraan rakyat Johor. Jangan setakat bagi janji-janji kosong apabila nak berkempen aja. Dia kena melaksanakan tugas. So apabila berkempen memang senang untuk memberi janji-janji manis. Ini bukan ni kepada semua ahli politik lah, minta maaf tu. Tapi apa yang saya cuba sampaikan ni, kita ni kena buat penilaian berdasarkan dengan fakta, bukan setakat janji-janji manis. Macam buat masa ni, saya ni masalahnya orang kurang senang dengan saya ni pasal saya tak reti bertapis. Saya hanya cakap je. Saya cakap apa yang ada dalam hati saya sampaikan. Kerana saya rasa salah satu sikap yang paling penting sekali, prinsip sebagai Tengku Mahkota Johor dan saya mewakili rakyat yang ada, adalah saya tak boleh bersimpan rahsia. Kalau orang nak terima, orang tak boleh terima apa saya cakap, tak boleh terima. Tetapi bukti kerajaan tu berfungsi dengan baik, awak kena buat penilaian berdasarkan dengan fakta dan bukan saja janji-janji. So kita tak boleh membuat satu keputusan dengan secara yang tidak rasional. Kita kena tengok macam mana dia punya performance, macam mana turun padang, macam mana buat kerja, apa pembangunan-pembangunan yang dalam negeri. Ini semua sebelum nak buat sesuatu keputusan tu, tengok benda tu dulu. Kalau nak dengar orang cakap, semua orang boleh janji bulan dan bintang, tapi tak semua orang boleh melaksanakan. Dia cerita dia begini. Macam kalau kita tengok baru-baru ni sahabat saya Perdana Menteri membuat satu statement mengatakan yang Johor ni negeri kaya tetapi banyak bocor. Ya, dia banyak bocor, kerajaan persekutuan yang bocorkan Johor. Ini saya cakap betul terang, saya tak nak bertapis. Kenapa? Projek-projek yang melewat-lewatkan ataupun disekatkan, saya dah alami berdasarkan dengan pengalaman saya. Bukan setakat bercakap teori. Ni praktikal. Dan apabila kita memberi hasil negeri kita 40 lebih bilion setahun dan dipulangkan balik hanya 2-3 bilion untuk nak jaga 4.9 rakyat Johor, macam mana? Benda tu tak logik. Itu pasal saya sentiasa sampaikan, walaupun ada beberapa pihak tak senang apa saya cakap, tetapi yang penting 25% ataupun 30% Johor punya hasil patut ada di bumi Johor. Di mana benda tu akan memberi kemudahan kepada kerajaan yang mentadbir untuk mengurus negeri. Boleh berdiri dengan kaki kita sendiri. Pasal kalau tidak, sampai bila-bila kita susah. Contoh, takkanlah sekolah nak tukar bumbung di Segamat kena minta kerajaan persekutuan. Takkanlah jalan raya rosak di Batu Pahat nak kena minta permohonan dengan kerajaan persekutuan. Sama juga macam Hospital Sultanah Aminah. Dan apabila mereka nak beri kelulusan tu, begitu terlampau lama sangat. Dan macam contoh Sultanah Aminah, yang memperbaiki bangunan yang terbakar tu adalah Kebah Duli Tuanku. Satu. Dan sama juga macam projek-projek yang belum dilaksanakan lagi. Jadi itu pasal saya dah alami benda tu. Masa 2018, Hospital Pasir Gudang dah nak siap. Dapat arahan daripada Putrajaya untuk batalkan hold dulu. Siapa yang susah? Rakyat susah ke orang atasan yang susah? Rakyat yang susah. Saya yang bersuara konsisten untuk 4 tahun, konsisten untuk buka Hospital Pasir Gudang. Dan hari ini pun Alhamdulillah lah buka. Itu pun dengan separuh saja staf yang bekerja. Doktor tak cukup, kaki tangan pekerja tak cukup. Okay? Kelulusan Hospital Sultanah Aminah 2 pun belum lulus lagi. Jadi benda-benda macam ni yang melewat-lewatkan pembangunan negeri Johor adalah kerajaan persekutuan. Jadi jangan datang sini cakap benda bukan-bukan macam seolah-olah rakyat tak dilayan dengan baik ataupun macam seolah-olahnya kerajaan yang mentadbir tidak membuat kerja. Kerana saya monitor kerajaan saya. Saya pastikan kerajaan ni buat kerja. Kalau tak buat kerja, awak boleh tanya Datuk MB, awak boleh tanya Datuk SS. Sampai kadang-kadang pukul 3 pagi pun saya call. Cakap kenapa benda ni belum siap. So saya tak suka janji ataupun cakap dongeng. Saya ni executioner. I like to execute. Apabila ada visi, mesti kita laksanakan. Kerana visi tanpa pelaksanaan adalah satu halusinasi. Jadi this is the problem yang Johor is facing sekarang ni. Inilah masalah yang kita tengah berdepan sekarang ni. Kita berdepankan banyak sangat orang yang suka memberi satu teori tetapi tidak praktikal apa yang boleh dilaksanakan on the ground. Jadi macam contoh Sultanah Aminah, 6 tahun saya bersuara baru dapat peruntukan daripada kerajaan persekutuan. 6 tahun. Dah tukar berapa banyak Perdana Menteri dah. So saya tak takut untuk cakapkan yang kita ni, Johor ni, kita ni adalah viktim dianiayakan kerana favoritism. Pilih kasih. So this is masalah negeri Johor. Lepas tu ada juga yang membuat satu komen mengatakan, Sultan Johor tu kan kaya. So lah Sultan Johor jaga rakyat. Dan kalau macam gitu, kalau betul nak Sultan Johor jaga rakyat, bagilah saya menikah. Habis cerita.
Kalau kerajaan tak nak mengambil tanggungjawab untuk menjaga rakyat Johor dan boleh mengeluarkan satu kenyataan di mana Sultan Johor itu kaya, suruh Sultan Johor jaga rakyat, boleh Sultan Johor jaga rakyat, tapi 40 bilion tu duduk di bumi Johor dan bagi kita merdeka. Kita boleh jaga rakyat. Tetapi senario dia bukan itu. Senario dia kita masih duduk di Malaysia. Betul sekarang ni? Betul. Jadi oleh itu bagi Johor punya cukai hasil negeri, duduk di bumi Johor supaya kita boleh menjalankan tugas kita, jaga rakyat dan kurangkan beban kerajaan persekutuan. Apa kita buat adalah win-win situation. Kita bukan nak bermusuh, kita bukan nak berdepan dengan siapa-siapa, kita bukan nak memberi satu masalah kepada kerajaan yang mentadbir di negara. Tetapi oleh kerana kita ni non-federated state, kita ada federation agreement. Mereka kena jaga kita sebagai partner. Dan kalau kita tengok untung kepada negara pun, kita memain peranan yang penting dalam segi ekonomi. Jadi saya rasa sudah tiba masanya kerajaan persekutuan ambil serius berkenaan dengan hidup rakyat Johor, kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan negeri Johor. Ini adalah masanya. Bagi pengalaman saya, apa yang saya dah alami, masa Johor yang paling teruk sekali adalah 2018. 2018 sampai ke 2020, negeri tak ada duit. Kerajaan persekutuan tidak salurkan duit kepada negeri. Oleh kerana politik. Oleh kerana bergaduh politik, rakyat yang jadi mangsa. Jadi bagi saya, masa tu adalah pengalaman saya yang paling teruk sekali. Jadi terkumar kota kerana kekurangan yang negeri Johor ada. Kali ini Alhamdulillah kita boleh tengok negeri Johor membangun dengan pesat. Bukan saja sudah tentu pasal kerajaan yang mentadbir, tetapi juga dengan kerajaan persekutuan yang juga memberi bantuan. Tapi dia kena beri bantuan lebih lah. Jangan setakat cakap aja. Dan buat masa ni kami ada di landasan yang tepat kerana masa saya jadi pemangku sultan, saya sampaikan kepada Datuk MB, benda pertama sekali saya nak buat adalah untuk pastikan di negeri Johor ni tak ada fasa miskin. Dan saya sendiri, awak boleh cek dengan mana-mana pegawai daerah, saya memberi sumbangan kepada rakyat dan juga kepada fasa miskin setiap minggu. Kadang-kadang 2 kali seminggu. Tak putus sejak 2013. Jadi itu adalah agenda saya yang pertama. Agenda saya yang kedua adalah sistem pendidikan negeri Johor. Pastikan silibus kita berada dalam landasan yang tepat untuk membangunkan lagi anak-anak muda yang boleh memberi satu manfaat kepada negeri. Ekonomi, peluang pekerjaan dan juga pembangunan infrastruktur di mana rakyat boleh nikmati. Itu adalah keutamaan saya. Masa saya jadi pemangku sultan, apabila saya sampaikan kepada kerajaan, Alhamdulillah saya boleh katakan yang kerajaan respons sangat baik dan luar jangkaan saya. Kerana saya tidak sangka, basically above saya punya expectation. Turun padang, buat kerja, itu yang penting. Jadi di Johor ni, cara kita ni adalah macam yang saya katakan tadi, kalau ada satu visi tanpa pelaksanaan adalah satu halusinasi. Kita mesti execute, kita mesti pastikan kita jadi visi tersebut satu reality. Alhamdulillah buat masa ni kita ada dalam landasan yang tepat, tetapi banyak lagi perbaikan, benda-benda yang kita boleh memperbaiki. Dan saya harap benda tu dapat saya hasilkan ataupun memberi sepenuhnya kepada bangsa Johor peluang pekerjaan dengan juga minimum gaji minimum yang 4,000. Kami sedang bekerja keras berkenaan dengan benda-benda ni semua. So ni bukan setakat dengan visi ataupun perancangan, ini adalah benda yang kita kena pastikan yang saya dapat deliver dan juga kerajaan negeri dapat deliver untuk memastikan kesejahteraan rakyat Johor sentiasa terpelihara. Negeri Johor ni, kita ni adalah peneraju dalam sejarah dengan penuh idea inovasi yang moden. Kita jangan ikut orang. Jangan senang-senang sangat kita terikut orang ataupun terikut trend. Kita ada cara kita tersendiri. Kita ada identiti kita, sejarah kita dan cara kita tersendiri. Saya rasa ini adalah masanya untuk anak-anak muda, saya semua. Saya nak tengok cita-cita saya nak tengok anak-anak Johor yang membangunkan negeri Johor, bukan orang luar. Itu yang saya nak. Di mana kita boleh menjaga anak cucu cicit kita sama-sama. Saya nak anak-anak Johor bersama-sama saya membangunkan negeri ini. Kerana apabila krisis, apabila kesusahan, apabila apa saja situasi yang ada, tak ada orang peduli, kita terpaksa jaga kita. Jadi itu saja. Saya nak tengok anak-anak Johor yang membangunkan negeri ini, menjadikan ia dalam tahap yang sangat baik internationally. So, benda tu adalah tanggungjawab kita. Jangan kita terikut-ikut apa orang luar punya perancangan dalam negeri kita. Kita yang membuat keputusan dalam negeri kita apa yang baik untuk kita. Itu adalah pesanan saya kepada anak-anak muda negeri Johor.